kalau orang Melayu yang pujuk orang, yang hasut orang untuk jual tanah tu, kita nak gelar dia apa Oh semua satu Malaysia semua yang kawan-kawan ni apa cerita ni Melayu jual tanah whatever. Sebenarnya kami tak jual tanah kami. Kami balik kampung Sungai Baru. Sebab perjanjian kita dengan pemaju adalah JV kita pindah balik Sungai Baru. Kami tak keluar terus. Keluar sementara. Keluar sementara, duduk di luar sehingga projek selesai, duduk balik di kondo di Sungai Baru. Kami tak jual tanah kami. Betul. Walaupun ada orang yang bercakap lah, rugilah. Memang kalau you nak fikir pasal rugi, memang rugi. Tapi kita fikir tentang depan. I mean like apa yang akan terjadi depan. Kalau ada rezeki tu Allah letak macam tu. Bermakna kalau kita dengan terbuka hati menerima perubahan, insyaAllah saya rasa benda ni kita akan berlapang dada lah. Maksudnya menerima perubahan tu ni. Dengan orang kata dengan benefit yang lebih baik lah. Maksudnya untuk adik-beradik semua merasa. So dengan value yang pemaju bagi sekarang, rumah teres saya dapat 3 biji rumah. Untuk kondo yang nilai bila dah kita JV, kita dapat 3 biji kondo yang pemaju janjikan dengan pembayaran renovation dengan lebihan tanah tunai. Okey, itu adalah duit yang diberi oleh pemaju kepada kami. Jadi lepas tu bila pemindahan kita diberi lori untuk berpindah. Lepas tu duit sewaan yang diberi setiap bulan kepada saya sehingga rumah siap. So alhamdulillah bagi saya tak adalah menyusahkan. Tiang-tiang dah dipasang, zing-zing semua dah ditutup sepanjang kawasan ni. Untuk semua yang buat TikTok ni kan, kenapa you tak datang dari awal? Okey, waktu pemaju masuk dalam kampung baru ni, bukan you tak tahu tentang taklimat yang diberi oleh pemaju setiap bulan, setiap ni diorang datang bercakap. Kenapa sekarang bila benda dah selesai baru you datang dan you kata you nak fight? Adakah Menteri Wilayah mendengar kita semua dengan teliti? Setelah dilantiknya Dr. Zaliha ini, beliau sangat prihatin. Beliau sangat bertimbang rasa. Saya anak jati sebenarnya kampung Sungai Baru. Di mana saya dilahirkan tahun 60-an, awal 60-an. Nama saya Sanita binti Junus. Tapi alangkah sedihnya. Sedihnya kenapa? Bila majoriti melebihi daripada minoriti, kita agak kesal dah. Bila satu ketika wakil rakyat yang kita bekerja keras untuk menangkan dia, kita sokong dia dengan kata-kata negatif itu sekarang digunakan oleh minoriti untuk memalukan kami, seolah-olah kami ni macam baru apa maju. Kami ni jangan cakap macam tu. Kita semua ada pendirian. Kita bukan tak berpelajaran. Kita kaji di mana untung, di mana rugi yang kita dapat. Saya rasa dengan 3 menteri saya lalui lah. Anwar Musa. Kita menghadap dia. Okey. Alhamdulillah beliau tak adalah berdolak dalik untuk projek ni. Beliau pun beri kerjasama. Kita pergi pada YB Syahidan. Malangnya kita macam tarik tali dengan beliau. Tak apalah. Sebab masa tu dia yang berkuasa. Kita ikut prosedur, ikut peraturan kehendak dia. Kita beragak rasa kecewa, masih tergantung. Tetapi setelah kembalinya, setelah dilantiknya Dr. Zaliha ini, beliau sangat prihatin. Beliau sangat bertimbang rasa. Beliau memahami kami yang majoriti yang menunggu lama untuk projek tu dijalankan, dibangunkan. Supaya kami dapat kembali setelah 6 tahun. Kenapa baru sekarang minoriti, mereka yang tak setuju dah nampak duit, nak berbunyi? Ya. Kebanyakan mereka dah terima duit. Okey, yang rasa tak puas hati, mereka masih boleh pergi ke mahkamah. Saya dipahamkan, mereka juga di mahkamah pun dah memutuskan nak 1-2 keluarga, berapa dia dapat, apa yang mereka dapat. Sekarang ni, masalah besarnya, terutama flat mereka ni adalah masalah faraid. Di mana mereka tidak lagi menguruskan pembahagian harta itu mengikut apa yang sepatutnya. Jadi, duit tu masih disimpan di amanah raya. Jadi kenapa Faridah nak menjerit? You sebagai waris, you sebagai anak pada arwah Pak Brahim, you pergi settlekan you punya pusaka tu. Runding adik-beradik. You jangan nak membising mengata kita zalim. Kita tak zalim.